Mengenai broadband, mengapa Telekom, saya tanya di sini, mengapa Telekom diberi subsidi sebanyak 2.4 bilion ringgit dari wang pembayar cukai untuk melaksanakan projek high speed broadband ini, HSBB, sedangkan cadangan projek alternatif tidak memerlukan sebarang subsidi? Mengapakah tidak ada sebarang tender terbuka untuk memilih cadangan projek alternatif yang terbaik? Mengapakah kerajaan berpendapat bahawa Telekom merupakan syarikat yang terbaik untuk mengendalikan HSBB, sedangkan Telekom telah gagal mencapai objektif nasional untuk penetrasi internet yang tinggi setelah lebih 10 tahun. Ekonomi yang mudah boleh memberitahu kita bahawa adanya persaingan akan menghasilkan prestasi yang diperlukan oleh negara kita. Selain dari gagal mencapai kadar penetrasi internet dan broadband yang tinggi, dan selain dari hakikat bahawa Telekom merupakan bahan ketawa kerana dikenal ramai sebagai syarikat yang membekalkan perkhidmatan yang buruk, kerajaan masih berkeras untuk memberikan projek broadband generasi baru kepada Telekom. HSBT, High Speed Broadband Teknologi Sendirian Berhad, telah mencadangkan untuk membina rangkaian yang sama tanpa sebarang subsidi. Walaupun kerajaan berpendapat bahawa HSBT tidak berpengalaman untuk melancarkan projek yang besar ini, tidak ianya tersedar bahawa hakikat subsidi tidak diminta menandakan bahawa subsidi memang tidak diperlukan. Mengapakah kerajaan berkeras untuk menambung projek ini dengan menggunakan dana awam khasnya pada masa pasaran kewangan menghadapi cabaran serius ini? Bukankah wang ini lebih baik dibelanjakan untuk membantu rakyat yang lebih memerlukannya? Memenangkan dana awam terlibat dalam projek ini, mengapakah tidak diadakan tender terbuka? Kerajaan harus memberikan justifikasi terhadap tindakan dan keputusan NIA ini. Lebih teruk lagi, rangkaian HSSB Telekom merupakan rangkaian yang setengah terbuka. Sedangkan seluruh dunia tahu bahawa infrastruktur sebegini sepatutnya terbuka dan menjadi accessible kepada lain-lain pembekal broadband seperti mana yang berlaku di Singapura. Tambahan lagi, kerajaan tidak mempunyai tema-tema spesifik bagi perkongsian rangkaian HSSB dengan pembekal perkhidmatan yang lain. Telekom berkata bahawa screening akan dilakukan untuk menggalakkan persaingan yang menambah nilai kepada industri, negara dan pengguna. Perkataan screening adalah sungguh buruk sekali. Sementara konsep menambah nilai mempunyai interpretasi yang terbuka. Inisiatif yang sama, Equal Access Plan for Fixed Line Phone, yang diperkenalkan sedekad lepas dan sepatutnya menggalakkan persaingan dalam industri ISP, telah gagal dengan teruk sekali. Ia merupakan muslihat Telekom untuk membangkitkan kebangkitan bersaing yang serius. Adalah sungguh ganjil sekali. Kerajaan sekali lagi membenarkan Telekom untuk menggunakan kata-kata yang kabur dalam projek ini. Sungguh pun Telekom pernah menunjukkan niat jahatnya sebelum ini. Tidakkah kerajaan belajar dari pengalaman yang lalu? Hakikatnya, Telekom yang kerap melawan-lawankan konsep meningkatkan kadar penetrasi dan kualiti internet, tetapi gagal menunaikan janji ini, menampaknya tidak menyedarkan kerajaan mengenai hasrat buruknya. Di negara ini tidak wujudnya saingan broadband yang serius. Siapa yang, ini sangat jelas dalam parlimen 2 hari ini, begitu slow. Ahli-ahli parlimen yang ada guna internet, Barisan Nasional Pengguna tidak, begitu pelan-pelan saja, slow. Malu. Kenapa? Ada laluan. Ada yang meminta laluan cepat di situ, Yang Berhormat. Okey. Sebelum saya bercakap, saya ingin membuat deklarasi bahawa saya merupakan pengarah syarikat Telekom Malaysia. Sorry? Saya cuma nak tanya pada Ipoh Timur, sama ada Ipoh Timur tahu tak siapa pemegang saham Telekom Malaysia? Ia adalah kerajaan dan juga publik, kerana syarikat ini disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Jadi siapa yang YB tuduh menerima kontrak dan sebagainya ini? Kalau tidak kerajaan sendiri dan juga pemegang saham awam. Break up the contract lah, kita tahu siapa dapat lah. Break up the contract. Siapa the subcontract itu? Saya tak tahu sama ada yang berhormat pernah mendapat apa-apa subkontrak. Seperti saya katakan tadi, siapakah pemegang saham? Siapa yang mendapat keuntungan daripada
pemberian kontrak ke HSBB ini kalau bukannya kerajaan dan Ya. juga pemegang saham awam. Itu saja. Saya rasa Ya, prinsip saya rasa Ibu prinsip Timur sekarang ialah memutarbelitkan mengenai perkara competition. ini. Competition. Kita mahu sekarang ialah bincang mengenai competition. Mengenai penyelewengan yang berhormat Permantau Pahal ada timbul, ada bangkit, saya pun mungkin agak bangkit, tapi sekarang mengenai competition. Bagaimana kita open up into a IT frontline state. Di negara ini tidak wujudnya saingan broadband yang serius. Siapa yang akan berkata bahawa Telekom yang menguasai 95% pasaran di negara ini menunjukkan bahawa Malaysia telah meliberalisasikan industri pembekal perkhidmatan broadband kita. Negara kita perlu melaksanakan dasar liberalisasi dan bukannya hanya bercakap-cakap sahaja mengenai konsep sebegini. Projek HSB yang diberikan kepada Telekom hanya akan memperkukuhkan kedudukan dominasi mereka. Adakah kerajaan akan memaksa Telekom supaya mengamalkan akses terbuka di mana semua pembekal perkhidmatan boleh menggunakan HSSB untuk mencapai pelanggan mereka apabila ianya siap dibina. Inilah satu-satunya cara untuk memupuk persaingan dan membekalkan perkhidmatan yang terbaik pada kadar yang paling berpatutan. Dua kriteria penting dalam menganggunkan industri kandungan dan IT di negara kita. Persoalan-persoalan yang perlu dijawab: satu, bukankah subsidi 2.4 bilion ringgit ini terlalu tidak adil memandangkan Telekom memang berada dalam posisi yang dominan? Kedua, mengapakah dibenarkan Telekom untuk melenggarkan akses penuh pihak ketiga ke rangkaian HSSB ni selama 7 tahun, memandangkan Telekom merupakan parti dominant? Ini bukanlah persoalan sekiranya Telekom membayar kosnya 100% tetapi mereka dibayari dana awam. Tidak ada sebab mengapa akses terbuka perlu dilengah-lengahkan. Mengapakah kerajaan melindungi pendapatan Telekom sahaja sedangkan liberalisasi sebenar akan membantu membangunkan seluruh industri yang memberikan potensi pendapatan yang lebih banyak kali ganda untuk negara pada keseluruhannya? Adakah kerajaan akan memasukkan provisi dalam persetujuannya dengan projek HSSB Telekom untuk memastikan ia akan memberikan akses terbuka kepada lain-lain pembekal perkhidmatan pada kadar yang berpatutan, termasuk diadakan audit tahunan oleh pihak ketiga? Jika tidak, adakah kerajaan akan memastikan bahawa memandangkan kepentingan terlibat, maka akan diluluskan satu lagi pembekal HSSB dalam tempoh setahun untuk mencipta ruang saingan?